Pernah tak korang tertanya kucing sebenarnya boleh dengar lagu tak? Ataupun dia minat ke dengan muzik? Sebenarnya memang ada muzik yang khas dibuat untuk kucing tau. Kalau korang yang mana kat sini nak tahu, korang boleh follow kita dan juga korang boleh stay untuk tengok video ni sampai habis. Fakta yang korang kena tahu, telinga kucing lebih peka dan juga lebih power daripada manusia. Ini kerana kalau manusia, dia hanya boleh mendengar bunyi sehingga 20 Hz saja. Tapi kucing, dia boleh dengar sehingga 64 Hz tau. Sebab tu kalau kita bagi kucing kita ni dengar lagu kegemaran kita, memang kucing kita tak boleh masuk. Sebab kan dorang akan rasa stres dan juga rasa bingit sangat dekat dalam telinga tu. Dan juga bukan dorang suka, dorang akan jadi lebih stres dan juga memang takkan enjoy pun dengan muzik kita. Jadi apa lagu yang sesuai untuk kucing kita? Korang boleh search Music for Cats. Dan juga dia punya komposer adalah David Tay. Dia memang ada banyak gila lagu dan juga muzik yang sesuai untuk kita punya kucing tau. Antara lagu dia yang paling famous adalah Cosmos Air. Yang di mana lagu ni kan memang sangat-sangat chill untuk kucing kita, bagi kucing kita ni happy dan juga tenang. Sebab lagu ni memang mengikut dorang punya degupan jantung tau. Kalau korang yang mana kat sini nak tahu, cuba korang pasang dan juga korang tengok reaksi kucing korang tu macam mana. Dia suka ataupun dia tak kisah langsung? Cuba korang komen. Dan juga jangan lupa untuk follow kita dan juga subscribe video kita untuk banyak lagi video informatif tentang kucing.